Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Isi pikiranku kamu jadi terlalu banyak buang waktu. Dari atas sampai bawah anggun. Baby know that I just wanna be with you. Sia-sia kepikiran malam-malam sendirian. Scrolling TikTok fitnya isi cinta-cintaan. Know that one day I will ask you to be mine. So hari ni kita akan buat vlog raya. Semua dah siap. Wangi tak? Wangi ke? Kau macam ni je lah ha. Tak ada emosi sangat. Bagi kuih apa semua fikir masa kau tunang. Berani lah sana cepat. Cakap apa? Dia nampak lagi. Dia kena cium. Kena nangis-nangis dapat dia. Tak nangis dapat dia. Cepat. Cepat, jalan. Amboi, pipi kau merah. Pandai depan dapat lagi ya. Nak sesi bersama. Go first. Tamrin. Good. Pakai cik ibu di pakai show kan? Salam. Mak lampu tak ada. Dapat lagi. Selamat Raya. Okay pakcik. Lawa dia make up Efi. Kau akan semua kat tu. Ambil kamu. Pegang wan. Jap bang. Okay guys, sekarang tengah sesi salam lebaran. Anak bagi baju dia lain. Ya adik kena bagi. Oh ada ni bagi. Okey, sama. Doi. Abang. Tengah buat video. Sama Hari Raya. Raya, kepada batin. Bang tu jauh kan. Saya akan masuk YouTube tau. Habis dah. Masuk YouTube. Sepeda macam tak ya dia. Okay, next kita akan pergi ke rumah kawan mama. Ish, tak payah mudi pagi-pagi. Anak sulung memang selalu marah. Aduh, tengah-tengah. Anak nombor 2 yang cantik dan imut. Tak payahlah dia. Rumah. Apa ini? Dah kan. Pastikan lah aku jodoh yang baik. InsyaAllah. Don't let you. Macam kat iklan dulu. Habis kena tu lebaran. Habis pergi haji. Makan rendang. Sekarang kat rumah maklum macam Motomi je. Ini grandpa dia. Tolonglah, saya student lagi. Percaya Ya Allah, betul. Ikut ketinggian. Kasih sama Hari Raya. Balik ke kampung halaman. Mami di mana ni? Tengok tu. Miau. Makan weh. Mau tawak merah yang nampak. Dapat insya-Allah. Alhamdulillah. Dah belajar lagi. Ya. Besok dah kerja balas balik. Menanam. Tahun ni je, tahun depan dah kahwin. Bocil tu. Bocil. Wah. Ambil akaun weh. Main. Siapa lagi yang Saya. Kau tolak. Saya belum habis belajar. Alhamdulillah, terima kasih. kena buat imut lu. Apa ni
itu just 300 kan. I choose fit. Kasih Pak Hitam. Dia dua. Aduh. Tak tanya. Exercise. Kumpai. Kumpai. Terima kasih banyak. Murah rezeki lagi tau. Murah rezeki. Oh, itu yang mudah besar. Belajar lagi kan? Ni dah kerja kan? Terima kasih. Nanti datang tau. Kerja gitu lagi. Siang bagi. Wah. Atuk tukang buat ni. Buat kaki, buat punat. Wih, stop. Bapa makan bagi lu. Kau tanya ayah kau. Atau daging. Bapa 4 kilo. Cepatlah tanya mak kau. Tapi nama sama tangan tak ada. Awak nak mesti datanglah ke depan dalam saya. Oh, Atuk suka. Tinggal kan dia tak ada kawan. Sejalan nangis-nangis orang. Nak jumpa orang. Kata warna-warni apa itu dah kucing ni lidah buaya. Lidah buaya. Aku ni dengan lipat dia. Lipat dia. Ya, je Papa tu. Jual sekilo 25. Dia tengah fikir aku nak cakap apa, aku tahu. Apa kan di briefing ni? Kau Fik. Kawan aku nanti luar lihat. Atuk kata dia tak boleh ambil. Kalau tak tahu. 21 tahun. Tinggal Atuk 5 tahun. Ah, biar dia berlatih. Tapi kau lagi gaya tu sama maju kan? Rumah dekat 3 jam. Macam. Macam Ritik Roshan kan? Sekolah pasti. Noted. Sekolah pasti. Pakai baju hijau. Sedaplah nampak mi tu. Mi tu nampak sedap. Mata ini tembak kan? Sebab dia basah. Asal kau tak makan? Ini Mi mangga memang sedap. Ya guys, so sekarang kita nak pergi cari barang open house rumah esok. Tengah pergi sos dulu. Kita cari sos dulu. Saya dah lama tak shopping kat sini sebab diorang tengah nak pergi kedai phone dia ni nak bersihkan kamera, tapi phone dia tu entahlah banyak risiko lah apalah, so macam tak ada kedai yang berani buat. So sampai di rumah. Tak letak coklat kat atas ni. Di suhu dulu. Ni ada suka-suka makan. Habis tak kau mak ada makan. Sedap ke tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam baik ada geng Kuduh. Pak Kowi. Kau tengok dia seorang je, yang lain semua kat belakang. Dia seorang je yang gede-gede. Dia birthday boy birthday boy. Buaya. Gede-gede. Hari semalam kan. Hari pagi-pagi. Pukul 10 pagi. Orang dah serbu rumah. Aku tak
Tu tak sakit hati kan? Awas aku dekat dapur ni. Seorang je tak sini dengan pangan dia. Aku dengan pangan kau ni. Itu Aida Hans. Lain kuintal. Saya. Woi, baik dah. Kat ni we drive keluar tu. Before jatuh. Dah panik. Dah panah-panah balik. Lepas nampak macam dia tengah lepak. Bukan tengah lepak, tengah jalan. Tak tahu nak jalan ke mana. Sebab kita orang perhati kan. Mana rumah kat sini? Mana ada rumah macam nak balik. Lepas tu member elok je kan. Lepas tu kita orang duduk tegur pula. Pergi tegur. Tapi kau naik motor. Oh, tapi kau tak tegur orang tu. Aku tegur dengan Dak Haji lah. Siapa ni jalan dengan gelap-gelap seorang macam ni. Tak lama lepas tu depan tu jatuh. Tak ada angin tadi ribut tiba jatuh. Habis Makcik tahu Gelap. kan? Hilang. Hilang lah. Kau jatuh kat gelap-gelap. Gelap-gelap. Dan kita dah terbahaya. Asyik aku sedar well. Lepas tu Tak teruk ke macam tu? Dak Haji dah. Dia macam pingsan. Pingsan dia. Okay guys, tu je konten kita pada hari ini. Jumpa you guys di next content. Bye bye. Kami mengucapkan selamat